Magnetic wallet, magnet dia pun kuat, korang boleh simpan 4 kad dekat dalam ni. Selain tu boleh juga jadi sebagai stand. Nak letak menegak boleh, nak letak melentang pun boleh. Serius, nice. So guys, ini dia Noob Design. Kotak dia seriously memang cantik gila. Korang buka je terus dapat nampak dia punya magnetic wallet. Masa korang nak beli tu dah ada beberapa warna. Yang aku ambil ni warna hijau, seriously memang cantik gila. Aku suka gila dengan dia punya kemasan. Kalau korang tengok dia punya stitching, dia punya quality, memang solid lah. Sebelum ni aku pakai jenis wallet yang macam ni, nice juga. Dia punya material daripada aluminium. Nak keluarkan kad dia, just tolak je macam tu kan. Sama juga dia ada magnetic, memang kuat gila magnetic dia. Cumanya masalah dia satu je, dia tak boleh nak jadi stand. Tapi untuk Noob Design ni memang nice sebabnya sama juga korang melekat je belakang phone, magnetic dia pun kuat gila. Dan yang bagusnya lagi korang boleh buka jadi stand macam tu. So kat depan ni korang boleh letak 2 kad, memang nice. Nak keluarkan kad korang just tolak je pada bahagian bawah. Kalau korang letak 1 kad dia macam loose sikit tau. Letak 2 kad memang ngamah. Dan bahagian dalam korang boleh letak sekeping sahaja, 1 dan juga 2. So total korang boleh letak 4 kad. Lekat, settle. Pegang pun sedap, selesa, dia tak mengganggu. So kalau korang berminat nak dapatkan wallet magnetic daripada Noob Design, boleh check dekat beg kuning.